Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam Petua Orang Dulu bersama dengan Cik Salmah. Kalau Cik Salmah bangun pagi, Cik Salmah ambil 2 keping lemon ni, dan Cik Salmah akan ambil pencuci muka, sabun betik yang Cik Salmah buat sendirilah, dan campurkan ia sambil kita gosok dekat muka kita tu. Sambil ada buih-buih tu, kita gosok juga dengan lemon lah. Jadi ini untuk menghilangkan jeragat. Kalau jeragat-jeragat hitam dekat muka tu, dia tak akan naik. InsyaAllah nanti Cik Salmah akan letak di beg kuning lah. Kalau korang ada yang sudi nak cuba sabun betik Cik Salmah ni, Cik Salmah tak buat lagi. Sebab kalau buat pun untuk 20 orang saja macam tu, tak buat banyak ya. Dan kita buat urutan di bawah kita, iaitu di tepi ini ada satu tempat yang membuatkan bawah dagu kita ni ada lemak. Jadi kita kena buat macam ni lah setiap pagi kita bangun, supaya lemak kita tu hilang. Dan juga di bawah dagu kita ni lemak yang sentiasa ada, kita kena lakukan urutan begini. Kena rajin lah. Cik Salmah pun kadang-kadang tak rajin juga, malas juga nak buat, tapi kadang-kadang ada mood tu kita buat ya. Dan kita juga minum. Kalau Cik Salmah bangun pagi, ambilkan biji sik dan letakkan di dalam cawan, masukkan madu dan juga campur dengan lemon. Pagi-pagi kita nak cuci perut kita ni, dan jangan lupa makan dulu baru buat benda ni. Breakfast dulu dan kita minum benda ni. Dia akan membuang segala lemak degil yang ada dalam badan kita. Kita kacau-kacau lemon ni dan kita minum setiap hari. Kalau nak buat pagi boleh, malam pun boleh. Dan Cik Salmah mulakan dengan masker kopi dulu, sebab masker kopi ni akan menegangkan kulit kita. Dan dalam tu ada di video sebelumnya Cik Salmah pernah tunjuk macam mana nak buat masker kopi ni menggunakan putih telur dan sebagainya. Dan bolehlah terus ke video-video sebelum ini. Dan kita nak bagi tegang kulit kita hari ni, kerana hari ini adalah hari cuti. Lepas tu apple hijau wajib makan setiap hari, kerana apa, menurunkan berat badan kita. Jadi korang kena makanlah apple hijau ini. Dan selepas kita dah pakai masker kopi tadi, kita ambil buah potato untuk mencerahkan muka kita. Jadi kita gunakan buah potato ini untuk diletakkan di muka kita lah. Lepas tu Cik Salmah menggunakan lotion badan putih gebu ni. Sekarang ni ada parut Cik Salmah kena minyak panas dekat atas dapur. Jadi parut ni luka ni kita akan letak lotion putih gebu untuk dia sembuh cepat dan menegangkan kulit kita. Dan lotion ini juga akan Cik Salmah keluarkan untuk sahabat-sahabat di luar sana, dan dalam jumlah yang tidak banyak lah, dalam 50 botol sahaja. Dan Cik Salmah nak cuba, kalau you all cuba 7 hari cerah, bagi tahu Cik Salmah nanti ya. Sebab lotion ini boleh dipakai di seluruh badan dan juga muka. Ni Cik Salmah buat sendiri menggunakan buah delima untuk kulit kita. Ini hari ketiga. Parut Cik Salmah tadi nampak dah pudar dan tidak meninggalkan kesan hitam pada tangan Cik Salmah tu. Ini hari ketiga lah Cik Salmah pakai lotion ni. Tengok perbezaan dia. Dan ini hari kelima, nampaknya dah tak ada dah parut Cik Salmah tadi tu. Lotion ni memang lotion ajaib. Dan sesiapa nak dapatkan boleh PM Cik Salmah ya. Sebab tak banyak Cik Salmah buat, dan boleh dipakai di seluruh badan. Yang mana hitam-hitam, di ketiak, di celah-celah ni boleh pakai. Dan ia akan memberikan kulit kita tegang. Dan ada masa 7 hari tu ia akan menjadi putih. Dan kalau kita nak tidur malam tu, kita tetap tekap aja buah potato dekat muka kita, supaya bangun esok cerah aja muka tu. Tak payah menggunakan serum yang dekat luar sana, kita pun tak tahu apa bahan dia untuk kulit kita. Jadi kita gunakan bahan tradisional sahaja. Dan kita tidur, esok bangun, terus ambil air batu letak dekat muka kita dan ulang rutin harian macam itu. Kerana bahan-bahan Petua Orang Dulu ni lagi mujarab daripada yang dibeli di pasar raya, kerana ia semuanya mengandungi bahan-bahan semula jadi dan organik. Jadi sahabat semua, pergilah ke beg kuning Cik Salmah sekarang. Macam-macam bahan organik yang Cik Salmah keluarkan dengan harga yang sangat murah. Cubalah tengok.
Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Cik Salma ucapkan jumpa lagi dalam Petua Orang Dulu-Dulu bersama dengan Cik Salma. Assalamualaikum. Oh Cik Salma,